Jom teman saya masak miang pelatok. Miang pelatok ni makanan orang Thailand. Miang ni maksudnya makanan yang dibalut dengan salad. Lah tu ikan. Tok ni digoreng. Jadilah miang pelatok dalam bahasa Thailand. Semua ni saya cari dalam ChatGPT je. Saya bukan orang Thailand. Okey, jom teman saya masuk. Mula-mula saya nak buat hanya dan bawang tanah ikan siakak ni dulu. Lumur keseluruhan ikan dengan asal Jawa. Lepas tu perak selama 30 minit. Lepas 30 minit basuhlah bagi cuci. Saya tak ingat nak rakam. Selepas 30 minit, lumur pula dengan garam kasar keseluruhan ikan tu. Perak selama 30 minit. Lepas tu basuh. Saya tak ingat nak rakam pak basuh tu. Lepas tu kelar-kelar ikan. Cara kelar tu awak boleh tengok dalam video tu lah. Lepas siap kelar ikan tu, lumur garam halus bagi sekata dekat ikan tu. Lepas tu lumur dengan tepung beras bagi sekata juga. Seterusnya kita nak masak ikan tu lah. Panaskan minyak. Minyak tu kena banyak setara tu lah untuk kita masak ikan tu. Barulah sedap ikan. Bila minyak dah panas, masukkan ikan macam tu. Kalau nak balik ikan kena guna 2 sudik macam tu. Pak hok ikan tak masuk tu kita buat macam dalam video saya buat tu. Kena kerak buat lah. Barulah dia masuk. Kalau deep fry barulah sekata dia masuk. Kalau buat cara macam saya ni, kena buat gini lah. Bila rasa kat belakang ikan tu dah masuk, cara balik tengok dalam video tu. Lepas tu masuklah ikan tu sampai betul-betul masuk. Seterusnya rebus air sampai mendidih. Lepas tu masuk bihun. Bihun tu masuk sampai dia lembut. Oh, lupa masukkan minyak masak. Fungsi dia tak sebagi bihun tu melekat. Bila bihun dah lembut, tuskan. Seterusnya kita buat sos pencicah pula. Resepi penuh tengok di caption bawah dah. Lupa nak ayat awal video. Ciri lada merah besar, lada hijau besar dan cili padi merah. Buang ke semua biji lada tu. Fungsi dia tak sebagi pedah lah sos tu. Saya ni tak makan pedah. Tumbuk lumak akar daun ketumbar. Tumbuk lumak bawang putih. Tumbuk lumak ke semua lada. Lambat weh lumak lada ni. Kita guna chopper manual lah. Masukkan ke semua bahan dalam lesung tu ke dalam chopper manual. Cincang sampai lumak. Okey, comel dia cicir lumak dah. Masukkan sos ikan. Peras jus limau nipis. Kena tapi dah tak say dia seradak-seradak dia. Kacau biasa bati. Tumbuk lumak nis Lepas tu masukkan ke semua bahan dalam chopper manual tadi. Kacau biasa bati dan tumbuk-tumbuk bagi dia lumak lah. Ada lagi nis tak hacu. Masukkan ke semua bahan sos tu dalam mangkuk chopper tu. Kita masukkan daun ketumbar. Kacau biasa bati. Okey, dah siap sos pencicah. Okey, dah siap miang pelatok. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.